Sukacita saya memaklumkan bahawa cabaran Mara Lasak Pahang 2.0 akan diadakan di Felda Chini 1 pekan pada 5 April tahun ini. Penganjuran program ini sejajar juga dengan hasrat Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku agar lebih banyak program sukan dan rekreasi lasak dianjurkan di negeri ini bagi melahirkan anak muda yang tahan lasak, berjiwa kental, berjati diri serta mempunyai rasa kasih dan kecintaan yang mendalam terhadap negeri ini. Cabaran Mara Lasak Pahang merupakan acara sukan lasak secara berpasukan yang menguji ketahanan fizikal dan mental serta memupuk semangat kerjasama jitu dalam diri setiap peserta. Bagi edisi kali ini, setiap peserta perlu menamatkan acara larian sejauh 15 km secara berpasukan, termasuk melalui denai, mendaki bukit, merentasi ladang kelapa sawit sambil membawa beban seberat 5 kg. Antara kelainan yang diperkenalkan pada edisi kali ini ialah penawaran 5 kategori penyertaan, iaitu yang pertama, jemputan VIP yang diwajibkan diketuai oleh ketua jabatan atau agensi peringkat negeri. Kedua, pasukan beruniform melibatkan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia Negeri Pahang, Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Pahang, Badan Berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan negeri, iaitu atau juga dikenali sebagai State GLC. Keempat, penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di Negeri Pahang. Dan yang kelima, komuniti atau wakil kampung, dan ini disyaratkan mestilah pengundi Don Chini. Selain itu, edisi kali ini turut memperkenalkan anugerah juara keseluruhan Mara Lasak Pahang 2.0, iaitu Best of the Best Team daripada keseluruhan pasukan yang bertanding berdasarkan catatan masa. Juara keseluruhan ini bakal membawa pulang tambahan wang tunai berjumlah RM1,000 bersama piala pusingan. Setiap pasukan hendaklah terdiri daripada 10 orang peserta, iaitu 7 lelaki dan 3 wanita. Kedua, peserta mestilah berumur 18 tahun ke atas dan merupakan warga negara Malaysia. Ketiga, peserta hendaklah anak kelahiran negeri Pahang atau bekerja dan belajar di negeri Pahang.